Terima kasih Cik Nasrin untuk urus setiap penganjur. Salam sejahtera semua, salam Malaysia Madani. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang turut serta pada pagi ini dalam seri terakhir webinar kita yang bertemakan pemekasaan komuniti Geopark tahun 2025 yang bertemakan pembangunan geopelancongan dan inovasi sosial. Seperti yang dimaklumkan, webinar ini merupakan siri keempat dan juga penutup bagi tahun 2025. Selepas 3 siri terdahulu yang kita telah berjaya menghimpunkan pelbagai pengalaman dan amalan terbaik daripada rakan-rakan Geopark kita di seluruh negara. Jadi kini siri keempat ini menjadi satu garapan keseluruhan kepada semua tema yang sebelumnya dengan fokus kepada bagaimana elemen geopelancongan dan inovasi sosial berperanan penting dalam memastikan kelestarian, daya tahan ekonomi dan juga kesejahteraan komuniti di kawasan Johor. Saya juga ingin memberikan sedikit pengenalannya kepada Geopark yang telah disediakan oleh Urus Setia. Geopark ini adalah sesebuah geopark yang menggabungkan pemeliharaan warisan geologi bersama warisan biodiversity dan budaya secara bersepadu. Jadi pembangunan sosio-ekonomi, komuniti tempatan dan pelancongan lestari serta pembelajaran sepanjang hayat turut terlibat dalam pembangunan sesebuah geopark. Elemen pembangunan geopelancongan adalah sebahagian daripada pembangunan sumber warisan geologi bersama dengan khazanah biodiversity dan budaya setempat demi kesejahteraan hidup komuniti dalam sesebuah geopark tersebut. Geopark ialah inovasi sosial yang menjadikan sesebuah wilayah luar bandar mengamalkan pembangunan lestari dengan memberikan tumpuan kepada 3 perkara yang asas, iaitu yang pertama, governance dan pengurusan lestari, contohnya berasaskan co-management. Yang kedua, pemeliharaan warisan secara berintegrasi. Dan yang ketiga, pemekasaan ekonomi komuniti. Oleh itu, hasrat negara untuk mencapai matlamat pembangunan lestari boleh direalisasikan melalui pelbagai cara dan mekanisme. Salah satunya adalah melalui Geopark sebagai peraga pembangun lestari wilayah ataupun Model for Regional Sustainable Development in Action. Untuk membincangkan topik kita yang menarik pada pagi ini, kita amat berbesar hati menerima kehadiran 3 panelis yang berpengalaman yang mewakili 3 geopark yang aktif di Malaysia. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Amin bin Ali. Sedikit pengenalan tentang beliau. Beliau merupakan pengawal takbir di Majlis Perbadaran Sungai Petani dan wakil daripada Jerai Geopark. Dr. Amin juga mempunyai pengalaman lebih daripada 30 tahun dalam bidang perancangan bandar, pembangunan masyarakat dan pelancongan. Beliau berkelulusan PhD dalam pelancongan warisan dari University Science Malaysia dan aktif dalam memajukan inisiatif pelancongan warisan serta program komuniti di kawasan Jerai Geopark. Panelis kita yang kedua pada pagi ini adalah Puan Mimi Duasa. Beliau ialah Geoguide Labuan Geopark serta pengasas dan Presiden Persatuan Wanita Tani Labuan. Beliau lebih dikenali sebagai usahawan inovasi geoproduk tempatan. Dan Puan Mimi juga banyak menghasilkan produk seperti sabun, kelapa darah dan minyak pati bunga-bungaan serta giat melatih komuniti akar umbi dalam inovasi dan pemasaran geoproduk yang menjadikan Labuan Geopark antara model pemekasaan ekonomi wanita yang sangat berjaya. Panelis kita pada hari ini yang ketiga adalah Encik Muhammad Hafiz Cik Mahmud. Beliau ialah Ketua Penolong Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan serta wakil daripada Stong Geopark di Kelantan. Dengan latar belakang dalam kejuruteraan awam daripada University Science Malaysia dan juga MBA daripada UMK, University Malaysia Kelantan. Beliau berpengalaman luas dalam perancangan wilayah, pembangunan infrastruktur dan juga pelan strategik geopark di peringkat negeri, terutamanya dalam memastikan kesinambungan ekonomi dan sosial komuniti di sekitar Stong Geopark. Jadi aturan sesi pada hari ini biarlah saya terangkan sedikit ya. So setiap ahli panel akan diberikan 15 minit untuk membentang masing-masing.
Selepas ketiga-tiga pembincangan sudah selesai, barulah kita teruskan dengan sesi soal jawab Q&A di mana para peserta sekarang boleh mengemukakan soalan melalui ruangan chat ataupun fasa Q&A kita secara langsung. So dengan itu, tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya ingin menjemput panel pertama, Dr. Muhammad Amin bin Ali dari Jerai Geopark untuk memulakan pembentangan beliau. Dipersilakan Dr. Amin. Terima kasih kepada Dr. Kim daripada Lestari. Saya seperti mana yang dimaklumkan tadi adalah daripada Majlis Perbandaran Sungai Petani dan terlibat dalam Jerai Geopark sejak daripada permulaan Jerai Geopark dilangsungkan. Dan terima kasih banyak kepada Lestari kerana di sinilah bermulanya Profesor Emeritus Ibrahim Komo membantu kita dalam pembangunan Jerai Geopark. Dan pada pagi ini kita dibagi satu tajuk berkenaan dengan pembangunan geopelancongan dan juga inovasi sosial. Okey. Saya bercakap tentang Jerai Geopark yang mana seperti mana yang kita sedia maklum, geopelancongan adalah satu produk pelancongan yang inovatif. Yang sebenarnya ianya adalah pelancongan berilmu. Berbeza dengan lain-lain jenis pelancongan seperti pelancongan pelancongan yang menawarkan alam sekitar dan sebagainya, tetapi pelancongan dalam konteks geopark ni adalah geopelancongan yang mana perlu kepada inovasi dan juga jenis pelancongan berilmu yang menonjolkan lanskap lebih kepada lanskap Gunung Jerai lah kalau di Jerai Geopark ni. Maaf, Dr. Amin, ada slide untuk dikongsikan bersama. Telah pun saya bagi kepada ni, Cik Nazrin boleh tengok tak? Cik Nazrin boleh tolong tayangkan slide. Okey, Doktor, baik, sekejap ya. Cik Awi sedang akan paparkan slide tersebut. Terima kasih. Sekejap saya cuba kongsikan. Ya, terima kasih. Untuk Puan Mimi dengan Encik Hafiz, nanti nak urus setia kongsikan slide ke ataupun nak uruskan slide tu sendiri? Encik Nazrin, Dr. Kim. Okey, baik. Cik Hafiz, nak handle slide tersebut ke ataupun nak urus setia tayangkan? Tak apa, saya boleh sharekan sikit. Okey, noted. Ya, tu. Jadi Cik Nasrin untuk panelis pertama dan kedua mohon handle slide tu, dan untuk panelis ketiga tu Cik Hafiz akan handle sendiri. Okay. Dipersilakan sekali lagi Dr. Amin. Okey, terima kasih. Minta maaf di dalam ialah kita dealing dengan teknikal ni seperti biasalah mesti akan ada sikit sebanyak. Cuma apa yang saya maklumkan tadi, geopelancongan ni adalah pelancongan yang berasaskan pengetahuan, ilmu pengetahuan yang mana dia melibatkan lawatan ke tapak-tapak geologi untuk mempelajari keunikan dan berkaitannya dengan budaya setempat. Dan di Jerai Geopark ni dia lebih kepada geotapak Gunung Jerai itu sendirilah. Dan Gunung Jerai adalah satu gunung yang dalam aspek geologinya adalah daripada zaman Kambria ataupun lebih 550 juta tahun mineral yang terkandung di situ. Dan benda ni, geopelancongan ni memang kena lawat kepada geotapak. Kalau tidak, kita tidak dapat memahami dengan lebih mendalam lah. Okey. Dan yang kedua, inovasi sosial ni adalah pembangunan dan pelaksanaan ataupun penyelesaian baru seperti produk, proses ataupun perubahan organisasi bagi menangani masalah sosial dan juga alam sekitar dengan lebih besar berbanding dengan pendekatan sedia ada lah sekarang lah.
Dan jenis geopelancongan dan inovasi sosial ni dia terlibat kepada tiga badan, iaitu yang pertama badan berkanun, yang kedua swasta dan juga perseorangan. Dalam konteks badan berkanun, dia dalam konteks menyediakan kemudahan infra, pengurusan dan penyelidikan. Yang ni lebih pada kerajaan lah. Okey. Untuk menyokong aktiviti geopelancongan, sama ada pihak kerajaan negeri ataupun pihak kerajaan persekutuan dan juga pihak kerajaan tempatan lah. Dan yang keduanya adalah pihak swasta, iaitu mengenapati daya tarikan keperluan pengunjung ke satu lokasi wisata tapak, seperti kemudahan penginapan, makanan, pakej pelancongan dan juga lain-lain. Dalam konteks Jerai Geopark, kita ambil contoh Gunung Jerai. Pihak swasta yang memainkan peranan di sini adalah pihak PKNK, Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah, yang mana telah memajukan, menyediakan kemudahan penginapan di atas Gunung Jerai, kemudian makanan dan juga pakej-pakej pelancongan yang bersesuaian untuk orang ramai berkunjung ke Jerai Geopark. Dan dalam konteks perseorangan, yang ni juga adalah menghasilkan produk sesendirilah atau servis perkhidmatan yang menyokong aktiviti geopelancongan. Bermaksud kata orang perseorangan juga memainkan peranan yang penting untuk apa yang kita panggil di sini sebagai menyokong kepada apa yang telah dibuat oleh pihak kerajaan dan juga swasta. Masing-masing individu tu sendiri ada ataupun ada dia punya peranan dan tanggungjawab dia sendiri ya. Okay, next. Macam saya katakan tadi, badan berkanun bertanggungjawab dalam konteks menyediakan perjalanan ataupun menyediakan infrastruktur dan juga pengurusan kepada untuk kemudahan orang ramai dan bersifat mampan lah. Dan juga pihak berkanun juga ataupun pihak kerajaan perlu menyediakan dana dan juga peruntukan bagi tujuan penyelidikan yang berterusan. Tak boleh berhenti kepada satu-satu lah. Macam Jerai Geopark baru ni telah pun dinilai sekali lagi, penilaian semula pada hujung bulan September baru ni. Dan kita sekarang ni bersiap untuk ke arah menjadi global seperti mana yang dimaklumkan tadi, iaitu Lenggong dan juga Sarawak Delta Geopark di samping Langkawi dan juga Kinabalu. Okey. Ini adalah tanggungjawab daripada pihak kerajaan. Ini contoh yang saya boleh kongsikan yang telah pun dimainkan peranan oleh pihak PKNK dalam pembangunan penyediaan servis perkhidmatan penginapan khususnya dan juga makanan di Gunung Jerai. Dan kami di sini sikit ada kelebihan lah. Kerana Jerai Geopark ni dikongsi oleh dua pihak berkuasa tempatan, iaitu Majlis Perbadanan Sungai Petani dan juga Majlis Daerah Hyan. Jadi dua-dua badan berkanun ni menyelia bersama pihak kerajaan negeri untuk memastikan geopelancongan dan juga kemudahan-kemudahan kepada pelancong ke Jerai Geopark ni akan dilihat dari masa ke semasa dan berterusan. Okey. Dan tadi yang saya katakan tadi tentang perseorangan tadi ni juga menyumbang kepada aktiviti geopelancongan yang mana yang orang perseorangan boleh untuk menyediakan jenis-jenis pelancongan, servis pelancongan kepada orang ramai seperti homestay dan sebagainya, dan juga paragliding dan lain-lain aktiviti yang menyokong kepada aktiviti geopelancongan. Okey. Inilah yang kita buat sikit promosi dan juga hebahan yang mana seperti yang mana yang kita ketahui, Negeri Kedah telah melancarkan visit Kedah 2025 dan masih berterusan sekarang ni sehingga Disember 2025 dan akan diteruskan dalam 2026 visit Malaysia. Jadi apa yang kita buat di sini adalah kita rangkumkan Langkawi, Jerai Geopark, Lembah Bujang, Alor Setar, Ulu Muda, Peduling dan Sedim. Ini yang kita buat untuk mempromosikan dan menghebahkan Jerai Geopark kepada publik lah. Okey, melalui media sosial dan juga kita gunakan juga pempengaruh
di samping papan iklan dan juga jenis promosi digital. Okey. Okey. Sikit sebanyak aktiviti geopelancongan yang kita buat di sini adalah Jerai Geopark Trail 2025 yang kita buat pada minta maaf lah, bukan November ni, 2024 lah, iaitu 23 km, 10 km dan 5 km kita naik daripada Museum Arkeologi Lembah Bujang sehingga ke puncak Gunung Jerai. Okey. Begitu juga dengan kita buat trip ke pulau-pulau yang berada dalam kawasan Jerai Geopark. Sebab Jerai Geopark seperti mana yang kita sedia maklum, merangkumi kawasan seluas 816 km persegi, ada daratan dan juga lautan. Dalam lautan ni ada pulau-pulau baki yang terkenal, iaitu Pulau Bidan, Pulau Songsong dan juga Pulau Bunting dan Pulau Telur di samping Pulau Sayak. Dan ada trip yang kita buat geotrail ke pulau-pulau ni untuk untuk pelancong dapat melawat dalam konteks geopelancongan yang kita sediakan. Okey. Di samping tu saya nak berkongsi juga tentang cabaran-cabaran yang kita hadapi di dalam kawasan pengurusan Jerai Geopark, khususnya dalam konteks geopelancongan, di mana dua kawasan kita yang memang terjejas oleh bencana, iaitu di Titi Hayun, okey, dan satu lagi di tapak tsunami lah pada tahun 2004 yang lalu. Walau bagaimanapun, alhamdulillah kedua-dua tempat ni kita turn ataupun kita alihkan dia menjadi tarikan kepada pelancongan juga. Dan dua-dua tapak ni adalah merupakan geotapak kepada Jerai Geopark. Okey. Okey, untuk permulaan ni itulah saja yang dapat saya kongsikan Dr. Kim, dan kita akan boleh lagi saya akan sambungkan untuk Q&A nanti. Terima kasih. Terima kasih Dr. Amin atas perkongsian yang sangat menarik dan penuh makna, terutamanya berkaitan dengan pengalaman Jerai Geopark dalam mengukuhkan hubungan antara pembangunan pelancongan dan juga ekonomi komuniti setempat. Baiklah, seterusnya kita menjemput panelis kedua, Puan Mimi Dosiah, pengasas dan Presiden Persatuan Wanita Tani Labuan yang juga merupakan seorang guide yang aktif di Labuan Geopark untuk menyampaikan pembentangan beliau. Silakan Puan Mimi. Urus Setia, tolong paparkan slide kedua. Terima kasih Dr. Kim. Ya, boleh dengar suara saya? Boleh jelas. Okay, thank you. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Lestari sebagai penganjur memberi saya ruang untuk berkongsi pengalaman dan penglibatan saya dalam inisiatif pembangunan geopelancongan khususnya di Labuan Geopark. Dalam kesempatan ini saya akan kongsikan pengalaman saya sebelum dan penglibatan saya semasa saya dengan ringkas dan santai saja ya. Sebelum itu saya kongsi sedikit latar belakang Labuan Geopark Kebangsaan. Untuk makluman semua, Labuan Geopark Kebangsaan telah ditirap sebagai Labuan Geopark Kebangsaan pada 16 Disember 2021 dengan 16 geotapak, 9 geobudaya dan juga 4 biotapak. Dan ini keseluruhan Pulau Labuan telah diiktiraf sebagai Labuan Geopark Kebangsaan. Labuan Geopark Kebangsaan mempunyai keunikannya yang tersendiri dan dalam usaha pembangunan geopelancongan ini, 3 kombinasi yaitu keindahan alam atau nature, kesan-kesan peninggalan sejarah sebelum dan selepas
Perang Dunia Kedua dan juga konservasi menjadi keutamaan. Dan peranan kami dari Persatuan Wanita Tani dalam pembangunan geopelancongan ini adalah membantu dan menyokong usaha-usaha Perbadanan Labuan sebagai PBT untuk memperkasakan geopelancongan ini. Bercakap mengenai penglibatan saya dalam pentas Labuan Geopark ini, sejak kecil lagi saya sebenarnya sangat berminat meneroka sesuatu dan saya sangat suka nature dan juga bertani. Ketika itu saya bercita-cita menjadi geologis sebenarnya. Namun cita-cita saya tidak kesampaian, tetapi dapat pula saya kerja sosial di Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Kerja saya ialah menyatupadukan masyarakat Malaysia. Kerja ini sangat mencabar dan untuk menyatupadukan masyarakat perlu ada sesuatu kreatif yang menarik minat semua orang. Oleh itu, ketika saya menghadiri mesyuarat atau seminar atau lawatan dalam dan luar negara, saya suka belajar sesuatu yang baru. Saya mencari ruang masa free, saya lawat kilang, ladang, agrotourism, farm stay, bengkel-bengkel memproses produk IAT atau industri asas tani, pusat penyelidikan, pusat pelancongan, geopark, zoo, green school di Bali, pusat keraptangan seni, muzik, museum perpustakaan, pusat budaya dan seni, food academy, kedai buku, kedai seni dan macam-macam lagi. Di sinilah saya belajar sendiri banyak perkara yang unik-unik dan sangat menarik hati saya. Produk dan idea itu saya bawa balik dan coba perkenalkan kepada komuniti melalui kreatif saya sendiri membuat pelbagai demo, teknik-teknik membuatnya dengan menggunakan resources yang ada di tempat kita sendiri. Next. Okay, next. Saya dapati cara ini sangat sesuai dengan sebagai tools untuk menyatupadukan masyarakat akar umbi kerana komuniti mudah tertarik dengan sesuatu benda yang baru, yang kreatif, tambah pula dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah terdapat di sekeliling rumah mereka. Saya sangat percaya dengan make a difference dan menginspirasikan dalam kehidupan seseorang akan mengubah taraf hidup seseorang. Oleh itu, saya terus kongsikan dan akhirnya menghasilkan sesuatu produk inovasi sosial yang sangat menarik dan mendapat pengiktirafan daripada pelbagai agensi. Next. Next slide. Ini adalah gambar-gambar geosite dan ini gambar-gambar produk-produk. So, antara inovasi sosial yang pernah kami buat dan mendapat pengiktirafan antaranya agropelancongan BCO Geopark Labuan, alat pengering kelapa yang next dinamakan chimney dryer. Ini antara pengalaman saya melawat geopark di lain tempat sebelum saya menceburi dalam bidang geopark Labuan. Okey, produk-produk tersebut, okey, inovasi sosial yang saya gunakan ataupun kami buat dalam to make a difference to the community, antara lainnya BCO agrotourism, BCO geopark dan alat pengering kelapa dinamakan chimney dryer,
kertas daripada sisa agro. Ini juga diktirap sebagai inovasi akar umbi terbaik oleh Kementerian MOSTI pada tahun yang sudah. Krim pelbagai guna, produk pelbagai sabun. Next. Kerap seni daun getah, ya. Essential oil daripada tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan, kerap rimba, green recycle, and then juga kerepek betik, labu dan juga rebung, dan hasilan laut seperti ikan tempura, ikan kering dan banyak lagi. Saya kongsikan juga antara gambar-gambar aktiviti inovasi sosial ini seperti yang dalam slide sekarang. Hasil inovasi ini saya kongsikan dengan komuniti, terutama produk-produk yang mempunyai potensi pasaran yang boleh menyelesaikan sesuatu masalah sosial. Terkini saya sedang giat mengadakan kelas melatih kemahiran komuniti, khususnya wanita, dengan aktiviti membuat pelbagai sabun kecantikan, essential oil dari serai wangi, dan seni kerap, daun getah, dan kerepek betik, dan ikan tempura besi Labuan. Saya juga turut membawa kawan-kawan saya yang mempunyai kemahiran yang luar biasa sebagai tim melatih komuniti sambil mengungkapkan kembali kegemilangan. Yes. Mohon mute kan. Ya, okey, translate. Saya sambungnya. Sambil mengungkapkan kembali kegemilangan produk-produk tradisional yang mungkin sudah hampir dilupakan oleh masyarakat generasi kita hari ini. Seperti menganyam tikar dari daun pandan, tetapi dengan sentuhan inovasi. Menghasilkan pelbagai produk inovasi baru, next, berasaskan daun pandan, mengkuang, dan juga produk berasaskan hasilan laut seperti ikan tempura dan ikan kering besi Labuan. Semua produk ini kami jadikan sebagai geoproduk pelancongan Labuan yang dipasarkan melalui lawa ataupun Labuan Warisan Kerap Tangan. Antara kejayaan yang telah dicapai oleh komuniti setakat ini antara aktiviti-aktiviti yang saya sebut tadi. Okay, antara kejayaan yang diraihkan oleh komuniti dalam aktiviti-aktiviti inovasi sosial ini, yang pertama, Anugerah Kumpulan Wanita Jaya peringkat kebangsaan tahun 2023 dan juga Anugerah Laman Terbaik dan Laman Etnik Terbaik sempena Borneo Flora Festival baru-baru ini. Semasa Borneo Flora Festival Julai lalu, kami menyertai 3 kategori aktiviti utama, iaitu Community Garden, Garden Bazaar dan Artisan Bazaar. Dalam Community Garden ini, kami membawa konsep jiwa damai di sawah padi Labuan era 70-an. Telah meraih 2 anugerah, The Best Community Garden Design dan The Best Traditional Ethnic Garden. Namun yang sangat penting hasil daripada ini adalah kami berjaya memperkenalkan dan mempromosikan budaya tradisi bagaimana proses menghasilkan beras daripada pokok padi, bagaimana rupa pokok padi dan cerita-cerita legenda mengenai padi dan aktiviti bertani padi di Labuan di era 70-an dan juga idea-idea pelancongan kepada ramai pengunjung sepanjang 5 hari
Borneo Flora Festival itu berlangsung. Dan saya percaya ini merupakan satu promosi yang sangat baik sebab um, tidak ramai zaman sekarang tidak ramai yang mengetahui dari mana datangnya beras yang kita makan harian. Ya. Seterusnya aktiviti inilah gambar-gambar kejayaan daripada community yang berkecimpung di dalam inovasi sosial ini. Dan kami pernah dilawat juga oleh Permaisuri Agung. Ya. Okay, aktiviti semasa yang berterusan yang sedang berjalan sekarang atau berlangsung sekarang, iaitu bengkel memperkasakan kemahiran community. Di sini kami membuat bengkel amali melatih kemahiran kepada community, iaitu membuat pelbagai sabun, BCO kecantikan, essential oil dari tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan, seni kerap daun getah, pelbagai jenis krepe dan makanan hasilan laut besi Labuan. Dan tujuannya ialah untuk memperkasahkan community itu supaya mereka mengambil kesempatan dengan adanya geopelancongan dalam Labuan Geopark ini sebagai satu peluang bagi mereka untuk tingkatkan ekonomi. Dan seterusnya program recycle iaitu sampah menjadi harta yang bernilai. Inovasi sosial ini itu menghasilkan sesuatu yang berharga dari kayu-kayu yang terdampar di pantai sambil sebagai aktiviti pembersihan pantai secara berterusan oleh community itu sendiri. Dan program yang ketiga yang sedang berjalan, program industrial training memperkasakan kemahiran wanita tani bersama APPGM SDG, iaitu melatih ahli-ahli wanita dengan dua bidang kemahiran, iaitu bidang kosmetik dan juga bidang kerap tangan untuk dibekalkan ke Pusat Kerap Tangan Labuan. Dan aktiviti yang sedang untuk negotiate dengan pemilik geosite, iaitu program community based geopelancongan. Kami membantu memperkasakan keupayaan pemilik geosite ini sebagai geopelancongan seperti di Volcano Mud yang ada di Labuan dan juga geosite Bukit Minyak Gas, iaitu salah satu geosite Labuan Geopark. Sebenarnya banyak lagi yang ingin saya kongsikan, ya. Namun masa kurang mengizinkan, jadi saya jemputlah tuan-tuan dan puan-puan semua datang sendiri ke pulau kami untuk mengetahui lebih lanjut sambil menikmati panorama keunikan Labuan Geopark kami. Terima kasih kepada Lestari sebagai penganjur dan saya harap perkongsian saya tadi sedikit sebanyak telah memberi manfaat kepada semua dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih berbanyak kepada Puan Mimi Dosa ya atas perkongsian yang sangat inspiratif. Perjalanan dan usaha beliau dalam memperkasakan komuniti wanita dan juga menyatupadukan masyarakat di Labuan Geopark melalui inovasi geoproduk sememangnya memberi contoh yang jelas kepada kita pada pagi ini bagaimana geopelancongan boleh digerakkan secara mampan melalui inovasi sosial dan juga keusahawanan komuniti. Terima kasih Puan Mimi. Baiklah, seterusnya kita menjemput panelis yang ketiga. Terima kasih. Muhammad Hafiz Cik Mahmud, Ketua Penolong Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negeri Kelantan dan juga mewakili Stong Geopark untuk menyampaikan pembentangan beliau. Dipersilakan Encik Hafiz. Encik Hafiz akan sharekan, kongsikan slide sendiri ya. Okay. Okay, baiklah. The floor is yours. Terima kasih.
Cik Hafiz, mic belum unmute. Yeah, okay. Thank you. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Dr. Kim kerana memberi peluang kepada Negeri Kelantan lah, khususnya pihak kami daripada Unit Pelancongan Ekonomi Negeri Kelantan berkaitan dengan pengurusan Stone Geopark sebagai satu ekor geopelancongan dan inovasi sosial di Kelantan lah. Terima kasih juga kepada Lestari kerana memberi peluang ini untuk pihak kami berkongsi bagi pihak pengurusan Stone Geopark Negeri Kelantan, yang mana buat masa ini untuk maklumannya di Kelantan Stone Geopark tiada entiti khusus, walaupun kita bergerak dalam bentuk kerjasama dengan semua agensi yang berada di Negeri Kelantan, terutamanya melibatkan di peringkat negeri, penyarasnya adalah Unit Pelancongan Ekonomi Negeri, dan bersama-sama kita juga adalah pihak JMG Negeri Kelantan, pihak Majlis Daerah Dabong dan juga Majlis Daerah Jeli. Sedikit pengenalan untuk makluman awal, pengenalan nama geopark yang dicadangkan. Stone Geopark ialah satu nama unik, batuan yang unik dan penting pada sejarah geologi semenanjung Malaysia lah. Yang mana ia bentuk iaitu gunung yang dibentuk oleh kompleks magmatik stone yang merupakan jasad igneous paling muda di semenanjung Malaysia. Gunung Stone menjadi mercu tanda dan daya tarikan utama pelancongan kawasan geopark lah. Sebagaimana sedia maklum, Gunung Stone adalah gunung kedua tertinggi di Asia Tenggara lah, dengan 303 meter kalau tak silap saya, yang menjadi satu ikonik ketandaan yang bagi Stone Geopark. Yang kemudiannya, lokasi secara strategiknya berkedudukan sebagaimana tertera lah, coordination dan sebagainya, yang berada melibatkan dua jajahan. Yang pertama jajahan Jeli, dan sebahagiannya adalah sebahagian daripada dan satu lagi adalah sebahagian daripada jajahan Kuala Kerai, iaitu di bawah pentadbiran Majlis Daerah Dabong lah. Ini adalah dari segi keluasan. Keluasan semasa, jumlah kawasan Stone Geopark ialah 2,131.99 km persegi lah. Yang mana saya maklumkan tadi, merangkumi keseluruhan jajahan Jeli seluas 1,296.8 km persegi, dan sebahagian daerah jajahan Kuala Kerai iaitu di bawah pentadbiran Majlis Daerah Dabong seluas 835.2 km persegi lah. Yang mana melibatkan beberapa kampung sebagaimana tertera. Daerah di Jeli, 3 daerah, daerah Jeli, daerah Batu Melintang dan daerah Kuala Balah. Dan selebihnya adalah Kuala Kerai lah, di bawah Majlis Daerah Dabong. Okey, sebagaimana saya maklumkan di peringkat awal tadi, pada dasarnya pada kita ini Stone Geopark di bawah tadbir urus dan bergerak melalui jatuhkuasa ya, yang jabatan utama sebagaimana yang disebutlah. Daripada kita libatkan JMG Negeri Kelantan, Majlis Daerah Dabong, Majlis Jeli, pejabat tanah dan galian Negeri Kelantan, dan juga pejabat-pejabat tanah daerah jajahan di peringkat Jeli dan juga Kuala Kerai lah. Juga kita melibatkan dari segi pejabat perundangan dan pejabat perundangan negeri lah. Memandangkan kita mempunyai beberapa peruntukan daripada kementerian yang disalurkan, Kementerian NRS disalurkan melalui pejabat perundangan negeri, mana kita guna pakai peruntukan tersebut untuk memperkasakan Stone Geopark. Sebagaimana yang kita sedia ada tertera, penaung bagi tabir urus ini adalah Yang Teramat Belia Tunku Mahkota Kelantan, dan jatuhkuasa induk difungsikan oleh Yang Mohd Datuk Pelimah Perdana Menteri Besar Kelantan, yang diusahakan bersama oleh UPEN dan JMG Kelantan lah. Dan diwujudkan juga jawatan teknikal yang mana difungsikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri sendiri dan diusahakan oleh TSUK Pembangunan lah. Yang mana dibagikan melalui pengurusan melalui 4 jawatan kuasa saintifik dan pengurusan Stone Geopark, jawatan kuasa promosi dan pembangunan Stone Geopark, jawatan kuasa pemangkasaan komuniti dan pendidikan, jawatan kuasa pembangunan geotapak lah, yang ini di bawah JMG lah. Ini antara kelebihan Stone Geopark. Sebagaimana yang saya maklum tadi, dia dari segi kelebihan Stone Geopark adalah dari segi kepelbagaian geologi unik lah, yang mana mengandungi formasi granit yang berusia lebih 200 juta tahun lah. Ini adalah pertemuan yang dipenuhi oleh pihak JMG. Terdapat gua batu kapur bongkah granit besar dan air terjun bertingkat yang menarik minat ahli geosains dan pelancong, berpotensi untuk kajian akademik dan pendidikan geosains. Yang keduanya adalah menjadi tarikan ekor pelancongan petaras antarabangsa lah. Air terjun Jelawang, salah satu air terjun yang tertinggi di Asia Tenggara, sebagai 303 meter. Gunung Stone dia mendaki popular di semenanjung Malaysia, dan kita juga sering mengadakan hiking di Gunung Stone ni sebagai program tarikan pelancongan di negeri Kelantan.
Dan ada juga NGO dan pertubuhan yang mengadakan aktiviti seumpama itu di Gunung Setong lah. Ada juga larian dan sebagainya untuk menggalakkan dari segi pendidikan kepada biodiversity di Setong. Antara tarikan lain adalah gua ikan, gua keris dan gua pagar yang mempunyai keunikan masing-masing lah. Dia juga mempunyai nilai pendidikan dan dia juga memberi potensi ekonomi kepada penduduk sekitar, membuka peluang pekerjaan dan pendapatan kepada penduduk tempatan melalui peningkatan homestay. Kalau mengikut rekodnya, homestay kita pada asasnya kita di Dabun sendiri tidak mempunyai homestay kurang daripada 10 unit homestay. Tapi selepas ianya dijadikan Setong Jopat dan wujudan elemen-elemen geopelancongan dan sebagainya yang berasaskan biodiversity, nature-based tourism, sekiranya gini telah wujud 48 homestay penginapan lah. Ini berdasarkan permintaan semasa daripada untuk melancong ke Dabun dan sebagainya lah, Jeli dan sebagainya. Dan juga dari segi pengusaha pula, dari segi pengangkutan. Dari segi pengangkutan juga akan telah meningkat. Dulunya kalau terdapat 6 pengusaha sahaja di bawah Masyarakat Dabun, tapi mengikut rekod sekarang ini telah meningkat kepada 60 pengusaha pengangkutan bagi tujuan untuk mengangkut pengantin-pengantin yang hadir, terutama melalui train lah. Dengan slogan Train to Dabun, pendekatan itu telah berjaya menarik, walaupun nampak Train to Dabun tetapi dia lebih kepada promosi pada biodiversity punya biotourism lah. Okey, kemudian biodiversity tinggi sebagaimana saya sebut tadi. Dia juga sedikit sebanyak akan menyokong SDG 4 lah, dari segi pendidikan, dari segi pekerjaan yang saya sebut tadi, bandar dan komuniti mampan. Dan perkembangan bandar Dabun juga telah berlaku, dan juga kita telah menerima peruntukan dari semasa-semasa kerana berlakunya pergerakan pendudukan pelancong dan sebagainya ke Dabun. Jadi memudahkan kita untuk kita dapatkan peruntukan terutama dari MOTED, daripada KPKT dan sebagainya, dekat Kementerian Ekonomi dan sebagainya lah. Dan juga SDG 15 sebagai hidupan di daratan tu lah. Ia juga adalah sebagai satu sokongan kepada sebenarnya Geopark Nasional, dan kita juga buat masa ni kita dijangka tamat pada 2026. Walaupun gerak kerja ke arah itu sedang dilaksanakan, mungkin untuk kita berbaharui dengan peningkatan apa-apa penambahbaikan terkini lah. Dan dia untuk makluman juga, dia di bawah Setong Geopark ini, pemeliharaan warisan alam budaya juga kita cuba kekalkan, yang mana mengikut rekod kitanya untuk Setong Geopark ni, saya tu pun maklumkan tadi, untuk Setong Geopark ni kita telah mengenal pastilah, berdasarkan kajian semasa pihak hasil kerjasama semua agensi di negeri dan perunding yang dilantik, kita telah mengenasti 25 tapak warisan geologi, 16 tapak warisan sejarah dan kebudayaan, dan 10 tapak warisan biologi lah. Dia secara kesimpulannya, Setong Geopark ni memberi kesan holistik kepada pembangunan negeri Kelantan, terutamanya di kawasan luar bandar yang jauh daripada pedalaman. Ini antara langkah-langkah yang pemeliharaan dan lestari Setong Geopark, dari segi perirafan dan pewataan kawasan tadi yang kita kenal, bagaimana kita mempunyai hutan simpan kekal yang banyak di kawasan-kawasan ini, dan lebih 50% adalah kawasan berhutan. Dari segi pelan pengurusan dan pembangunan, penyediaan pelan pengurusan Setong Geopark, ini ada antara tindakan-tindakan yang kita sedang dan telah laksanakan. Dari segi pemeliharaan alam sekitar, kawalan ketat ke atas aktiviti pemulakan dan penambungan di kawasan sekitar Geopark. Ini ada penilaian sewaktu pelan perancangan lah. Keputusan-keputusan pertimbangan dibuat berdasarkan permohonan projek dan sebagainya, berteraskan kepada pelan perancangan ini. Dia juga merujuk kepada Majlis Daerah dan mesti jabatan-jabatan berkaitan lah, supaya kawasan Setong Geopark ni terpelihara lah. Pembangunan pelancongan lestari. Ini adalah antara kesan-kesan pelancongan lestari yang mana memberi impak secara langsung kepada komuniti luar bandar, terutama di kawasan Jeli, di kawasan Orang Asli, masa Sungai Ruai, di Jeli ada Sungai Ruai dan sebagainya, beri impak ekonomi kepada penduduk Orang Asli dan sebagainya. Ini adalah perkembangan efek daripada pembangunan. Kemudiannya pendidikan, promosi sering dijadikan matlamat suatu dalam proses tersebutlah, melalui pelibatan eco school dan sebagainya. Kita juga pelibatan komuniti macam tadi, menggalakkan penyertaan komuniti orang asli dan penduduk tempatan dan aktiviti seperti kraftan ngajuh produk, macam contoh di Kalai dan sebagainya. Kita cuba
menggunakan di peringkat tanding contoh sebagai contoh kita wujudkan desa takwa, mana desa takwa melalui program kerajaan negeri, dan kita juga libatkan dari segi pelibatan penduduk, kita bagi lagi peruntukan kat situ dan sebagainya lah. Penjagaan tapak warisan. Yang seterusnya adalah melibatkan kerjasama strategik lah, JMG sendiri daripada NRES. Sebab kita sekarang ni kita mempunyai punca-punca lah, punca-punca dana dan sebagainya daripada Ecological Fiscal Transport daripada pihak NRES. Kita gunakan ni untuk tujuan kita memperkasakan Stone Jopak. Dan seterusnya adalah pemantauan dan penilaian berkala lah untuk menilai apa-apa aktiviti kita dan sebagainya untuk meningkatkan lagi nama baik. Ini langkah-langkah ini mencerminkan Kerajaan Negeri Kelantan dalam Stone Jopak sebagai kawasan alam punya nilai pelancongan pendidikan dan peliharaan yang tinggi lah. Untuk makluman juga, Galeri Stone, kita telah juga membangunkan satu galeri stone di Dabung. Galeri Stone Jopak telah pun siap sebenarnya pada akhir 2024 menggunakan peruntukan daripada pihak NRES jugalah. Pada tahun 2025, Kerajaan Negeri melalui Menjadi Dabung juga sedang bersama dengan pelbagai pihak untuk meningkatkan galeri berkaitan dan dijangka dirasmikan sekali dengan pemasyuran Stone Jopak pada tahun 2026. Itu adalah hala tuju semasa kita lah. Dan untuk makluman juga, Menjadi Dabung buat pada sini telah pun merantik perunding untuk pengisian kepada galeri berkaitan. Ini antara pendekat aktiviti yang telah dilaksanakan melalui agensi-agensi lah. Sebagai contoh, Menjadi Dabung juga telah menyediakan pendidikan berkenaan dengan kualiti air di kawasan strategik melalui kerjasama dengan Universiti Malaysia Pahang, UMSA. Yang keduanya mengadakan inventory flora dan fauna dan sumber geologi di geosite Gua Ikan melalui kerjasama Universiti Malaysia Kelantan. Kajian konservasi flora dan fauna endemik serta terancam di Taman Negeri melalui kerjasama kajian pihak FRIM. Pembangunan dan merekrut host komuniti setempat seramai 25 rakyat lah, rakyat tempatan. Dabung telah berjaya mendapatkan lesen khas daripada MOTEC untuk local host community lah. Ini antara pendekatan yang mana kalau kita nak guna pemandu pelancong, dia agak kritikal untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, dan kita Menjadi Dabung telah mengadakan kerjasama dengan pihak MOTEC lah, untuk mewujudkan local community host lah, untuk sebagai ejen pelancongan di kawasan Dabung. Untuk ini secara tak langsung memberi pendapatan kepada penduduk tempatan, bukannya daripada luar datang ke Dabung. Mungkin dia boleh mengadakan kerjasama dengan pihak local host community lah. Kemudiannya dari segi pembangunan pusat geopelancongan dan ekopelancongan yang mampu menjana ekonomi penduduk, terutama contohnya sebagaimana yang telah setia ada. Kalau kita dah lihat, berbagai penaik tarafan telah diadakan di luar sebagai satu daya tarikan untuk ke pusat geopelancongan kita lah. Seperti di Gunung Ring, di Gua Ikan tadi saya sebutkan tadi, di Gunung Stone sendiri dan sebagainya lah. Dan banyak lagi lah. Dan dari segi pembangunan Jopak juga telah dilaksanakan oleh pihak JMG lah, bagi memelihara aset semasa di bawah Stone Jopak dan meningkatkan potensi geotrail bagi tujuan pelancongan. Ini antara contoh saya di sini saya kongsikan lah. Ini antara tindakan yang telah diambil oleh pihak agensi lah, sebagai mana ini daripada pihak JMG dari segi pemetaan geotapak Stone Jopak dan kajian di antara di Gunung Ring, di mata air panas Sungai Halang, latar turbo, latar kertas, latar janggut, latar renyok, Gua Ikan dan sebagainya. Ini adalah contoh aktiviti pemasangan info panel geotapak Stone Jopak yang telah dipasang di Gua Ikan, latar janggut, Gunung Stone dan latar renyok. Ini projek pemerkasaan Stone Jopak percayaan di latar renyok sendiri. Projek pemerkasaan Stone Jopak percayaan di geotapak di Gua Ikan, dalam Gua Ikan. Ini penguasaan Stone Jopak pembinaan mercu tanda di Dabung dan Jeli lah, sebagai satu tarikan untuk mungkin OOTD dan sebagainya lah. Ini antara contoh projek yang telah dipohon oleh pihak JMG lah. Pemasangan info panel, Wayfinder, pemetaan terperinci geotapak, bahan untuk promosi. Mungkin gambar later saya belum dapat lagi. Ini antara yang saya maklumkan tadi, galeri Stone Jopak yang kita telah bina dengan menggunakan peruntukan Ecological Fiscal Transport, yang tu hanya tunggu buat masa ni untuk diisi, dan perunding pun telah pun dilantik untuk kita kena pasti apa-apa aset ataupun untuk paparan umum lah. Mungkin yang ni kita cadang untuk pemasyuran dan perasmian pada tahun 2026. Itu antara hala tuju kita lah. Ini antara promotion yang telah dibuat melalui oleh Menjadi Dabung dengan kerjasama pihak JMG lah, berkaitan dengan Khazanah Geologi Malaysia, berkaitan dengan air terjun di Lawang.
uh, Kem Bahar, Sohe Resort dan sebagainya. Ini yang melibatkan Sungai Mulyang, Semuliang, yang mana mempunyai air terjun Karnet, Batu Banil, Batu Hampar, Raffles Cakeri di Sungai Semuliang. Okey, ini antara bentuk format yang telah dibuat lah. Contohlah, saya bagi contoh air terjun Jerawang dan juga Dabung Gunung Stok untuk memberi gambaran lebih jelas pergerakan apabila datang ke Dabung, apabila datang ke air terjun Jerawang dan sebagainya. Dan ada beberapa lagi format yang mungkin saya yang agak besar saya tak buat kongsi pada hari ini. Ini adalah contoh untuk eko pelancongan jeli. Jeli juga rancak mempromosikan nature based tourism, utama melibatkan kawasan-kawasan lah. Kemudiannya ini adalah Latar Renyok yang mana merupakan sebuah kawasan air terjun yang terletak di daerah Jeli, Kelantan, menjadi antara destinasi semula jadi yang masih belum teroke sebenarnya lah. Yang mana aktiviti perikanan keluarga sesuai untuk mandi-mandi, rekreasi dan ekopelancongan lah. Yang mana tanah ni adalah milik, buat masa ni adalah milik berstatus tanah kerajaan, berkeadaan landai dan berbukit lah. Kawasan ini kaya dengan biodiversiti, flora dan fauna serta potensi untuk besar untuk dimulakan sebagai satu produk pelancongan alam semesta di daerah Jeli. Ini contoh ni Latar Renyok. Okey, yang ini adalah Gunung Ring yang telah pun diberi banyak peruntukan sama ada di peringkat negeri ataupun di pihak persekutuan untuk membangunkan kawasan ini sebagai satu tarikan identiti Jeli sendiri dalam mempromosikan Gunung Ring sebagai uh, destinasi pelancongan wajib kunjung di Kelantan dan juga khususnya di Jeli lah. Gunung ini bukan sahaja kaya dengan nilai-nilai landscape dan menarik, tapi turut menyimpan legenda rakyat dan kisah sejarah tempatan menjadikan lokasi yang penuh dengan unsur budaya dan mistik. Okey. Ini antara contoh apa-apa yang telah dibangunkan lah. Kita menggunakan elemen budaya dan sebagainya diterapkan dalam landscape kejut, landscape di bawah di Gunung Ring lah. Dia adalah Chennai yang telah dikenal pastinya untuk dibangunkan dan diketengahkan. Berbagai alam sahaja semakin dikenal di kawasan Batu Melintang lah. Dikenal sebagai lokasi semua janji dan eksklusif Selatan Chennai sesuai untuk berbagai aktiviti berkelah, berkemah, mandi-mandi dan juga aktiviti pengembangan lasak lah. Dengan kewujudan latar-latar ini, dia menggalakkan pelancongan di kawasan Jeli sendiri. Ini keadaan latar Chennai semasa dia. Untuknya tadi saya kongsikan dari segi apa yang telah kita buat, apa itu data sedikit dan belakang dan sebagainya. Ini mungkin hala tuju semasa kita lah. Kita keadaan untuk menyusun takbir urus ke arah mewujudkan satu entiti khas yang bertanggungjawab menguruskan Setuju Park. Dan dalam kita juga giat menyediakan infrastruktur sokongan dalam menyokong pembangunan jauh pelancongan lah. Kita akan kekalkan jauh keadaan biasa. Cuma untuk penyediaan infrastruktur masuk dan sebagainya mungkin akan diadakan infrastruktur tersebut lah. Mewujudkan dan gabungan perundangan berkaitan pengurusan setempat ni adalah sebagaimana keputusan Majlis Masyarakat Negeri Kelantan telah memutuskan supaya kita wujudkan satu enactment berkaitan pengurusan taman negeri lah, termasuklah Stone Jopak untuk menambah nilai dan sebagainya sesuai dengan kewujudan satu entiti khas yang akan bertanggungjawab kepada Stone Jopak berkaitan. Kita juga menambah nilai dan biodiversiti dalam Stone Jopak. Sebagaimana saya maklumkan tadi, kita telah mengadakan kajian-kajian untuk melihat kualiti air dan sebagainya. Dan hasil kualiti air di Sungai Dabun berada di tahap 2 dan sesuai untuk aktiviti rekreasi dan selamat untuk diterokai oleh rakyat. Kemudiannya dimastikan Stone Jopak kekal sebagai khazanah alam yang punya nilai pelancongan, pendidikan, pemulihan tinggi dan menjana ekonomi serta meningkatkan inovasi sosial rakyat. Dan seterusnya cepat juga mencapai kita juga berusaha untuk mencapai seterusnya cepat yang bertaraf global lah, bawah tingkat UNESCO dan sebagainya. Itu adalah antara hala tuju. Dan sampai tadi saya maklumkan juga untuk makluman ahli juga kita mengikut rekod lah, untuk mengikut rekod di bawah Masjid Air Dabung sahaja dianggarkan sebanyak 75,000 pengunjung setiap tahun lah. Tahun 2004 direkodkan sebanyak 75,000 pengunjung. Pada tahun 2023 direkodkan 60,000 pengunjung yang telah mengunjung Stone Jopak lah. Itu yang direkodkan di bawah Masjid Air Dabung. Mungkin itu sebab Masjid Air Dabung dia ada instrumen untuk merekod dan sebagainya. Tapi Masjid Jeli dia masih lagi tidak ada instrumen berkaitan. Bagaimanapun kita ke arah tersebut bagaimana untuk menilai dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya untuk perkongsian semasa untuk sidang webinar sekian lah. Sekian. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Hafiz Cik Mahmud atas perkongsian yang sangat bernas dan juga dengan
penuh maklumat. Perkongsian beliau tadi bukan saja memberi gambaran yang jelas tentang hala tuju pembangunan Stung Geopark, tetapi juga menonjolkan peranan penting dalam perancangan dan kerjasama strategik negeri ya dalam memperkukuhkan pelancongan berasaskan komuniti, terutamanya komuniti orang asli. Okey, baiklah, terima kasih diucapkan kepada semua panel atas perkongsian yang menyeluruh, membuka perspektif baharu tentang peranan pelancongan dan inovasi sosial dalam memperkasakan komuniti Geopark. Daripada ketiga-tiga pembentangan tadi, kita dapat melihat bagaimana setiap geopark mempunyai kekuatan sendiri. Dari segi perancangan strategik dan warisan pelancongan seperti di Jerai Geopark, memperdayakan komuniti akar umbi dan keusahawanan wanita seperti di Labuan Geopark, serta perancangan pembangunan wilayah yang mampan seperti yang dilaksanakan di Stung Geopark. Jadi kini kita akan beralih ke sesi soal jawab, Q&A. Para peserta dalam talian boleh menulis soalan di ruangan chat box ataupun membuka mikrofon untuk bertanya secara langsung kepada ketiga-tiga panelis kita. Ataupun ada soalan yang nak ditujukan kepada salah seorang panelis kita. Saya akan bantu menyusun soalan berdasarkan giliran. Jadi di chat box, okey. Ya, kita ada soalan dari Prof. Cik Aziz ya. Saya baca. Saya mengikuti dengan teliti perkembangan Stung Geopark ni. Apakah program-program komuniti, pemeliharaan pemantauan, penyelenggaraan geopark dan juga pembangunan ekonomi yang telah dilakukan semenjak diiktirafkan sebagai geopark kebangsaan? Masalah visibility, adakah jawatankuasa induk dan jawatankuasa pelaksana bermesyuarat secara berkala? Ini penting yang akan ditanya oleh semua penilai nanti untuk penilaian semula. Begitu juga dengan struktur pengurusan yang dinamik dan berfungsi. Jadi soalan ini ditujukan kepada Cik Hafiz lah, Setongjok Pak. Silakan Cik Hafiz. Terima kasih Prof. Dr. Cik Aziz Azhar atas pertanyaan tersebut. Untuk maklumannya, dari segi sebenarnya takbir itu wujud kita sedar, kita realize bahawasanya memerlukan satu entiti yang khusus untuk melaksanakan supaya ianya boleh diintegrasikan dengan lebih cekap dan sebagainya. Dan untuk maklumannya, buat masa ni kesukaran tu dari segi tempoh masa dan sebagainya agak mencabar juga lah untuk menentukan, sebab jatuh kuasa kita ni tinggi, profil tinggi dan sebagainya. Walaupun peringkat-peringkat jatuh kuasa kecil ada di bawah contoh JMG dan sebagainya telah melaksanakan program kaitan dan sentiasa stasi libat urus secara teknikal antara agensi sebagaimana Majelis Dabung dengan pihak JMG dan juga daripada Jabatan Perhutanan sendiri pun kita ada terlibat, yang mana secara jawatan kuasa kecil bergerak, namun untuk jawatan kuasa yang induk agak mencabar untuk kita adakan. Walaupun kita cuba. Dan dari segi pendekatan semasa, kita juga ingin menambah baik supaya diwujudkan satu entiti khusus sebagaimana saya maklumkan tadi, supaya ia lebih boleh bergerak dengan lebih lancar, supaya lebih berfokus, supaya kita menyadari bahawasanya Stone Geopark ni mempunyai nilai aset biodiversity yang tinggi yang berpotensi untuk kita highlight untuk pelancongan di peringkat antarabangsa. Sebab kalau kat Kelantan ni kita memang kaya dengan nature base, tapi kita tidak highlight untuk peringkat yang lebih tinggi. Itu antara cabaran kita lah. Dan kita cuba untuk memastikan perancangan kita ni selari dengan segala perancangan yang telah kita tentukan dalam plan awal pelaksanaan Stone Geopark lah. Itu makluman. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Hafiz. Soalan seterusnya, apakah ukuran kejayaan yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan dan dinamik geopark ini dan juga geopark-geopark yang lain? Mungkin kita boleh mulakan dengan panel pertama, Dr. Amin. Soalan ni kita tujukan kepada ketiga-tiga panel ya. Boleh on balik kamera tak? Mungkin sementara menunggu Dr. Amin, Puan Mimi.
Puan Mimi? The question was, apakah ukuran kejayaan yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan dan dinamik Geopark ini? Terima Geopark kasih Pembangunan. Prof. Aziz, terima kasih Dr. Kim. Dari segi community, dari perspektif community, ya. Pada saya, satu ukuran kejayaan itu melibatkan semua pihak dengan what you call that, secara melaksanakan semua program-program kelestarian geopark secara strategik dan secara bersama. Ya, we cannot, kita tidak boleh untuk, kita tidak dapat untuk melakukannya seorang diri ataupun hanya satu pihak saja. Tapi saya percaya dengan penglibatan community akar umbi itu sangat-sangat penting untuk menjadi focal point kepada keberkesanan, kejayaan keberkesanan geopark itu sendiri. Ya, so itu sedikit input dari saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Mimi. Dr. Amin, apakah pandangan ukuran kejayaan? Okey, terima kasih Dr. Kim. Pada pandangan saya bersetuju dengan Puan Mimi tadi. Kita buat geopark ni bukan untuk syok-syok sendiri ya sebenarnya. Bukan untuk kerajaan dan juga bukan untuk swasta. Tetapi untuk komuniti. Kalau tiada pelibatan komuniti di dalam geopark, bermakna kata lebih baik kita tutuplah geopark tu. Okey. Pelancongan khususnya dalam konteks pelancongan lah. Untuk membantu peningkatan ekonomi komuniti dan juga penyertaan di dalam oleh komuniti di dalam geopark itu sendiri. Okeylah, itu daripada pandangan daripada Jerai Geopark. Terima kasih. Terima kasih Jerai Geopark. Stong Geopark pula, apakah ukuran kejayaan anda? Saya mungkin ukuran kejayaan ni saya melihat kepada macam saya sebutkan tadi dalam pembentangan saya. Mungkin salah satunya adalah dari segi kawalan guna tanah lah. Satu, saya melihat pada sebab setiap PBT dia mempunyai rancangan tempatan jajahan masing-masing yang menggunakan dia belum mentus untuk kawalan pembangunan sebagainya. Dan apabila kita gazetkan satu kawasan tu sebagai kawasan Stone Geopark, bermakna pandangan-pandangan tu perlu diambil kira. Maknanya kalau kita berjaya mengurangkan, kita berjaya mengekalkan status guna tanah, mengekalkan status masa guna tanah tu, maknanya kita berjaya lah untuk mengekalkan Stone Geopark ni sebagai satu elemen kawalan pembangunan untuk preserve kita punya nature. Satu. Yang kedua, saya melihat juga dari segi indikator pelancongan tadi. Sebab itu kita menggunakan, kita sebagaimana Dr. Amir sebutkan lah, dia just kesan secara langsung kepada penduduk komuniti adalah melalui pelancongan dengan kata mudah. Bila ada migrasi, ada pergerakan penduduk, ada migrasi penduduk sebagainya, dia akan menunjukkan satu kesan meningkatkan taraf sosial kawasan tersebut. Mewujudkan kawasan itu menjadi satu pemandaran, kedai demi kedai dapat berbuka, bukan di kawasan Geopark tersebut tetapi di luar. Sebelum sampai Geopark kita dah ready. Kalau orang nak berniaga, orang tak ada, memang tak ada lah. Tu kesan pada komuniti. Kita melihat perkembangan bandar itu sendiri berlaku ke atau tidak. Apabila kita melihat ada infrastruktur yang boleh pergi ke dari segi projek-projek kerajaan sini pun, kalau kata tak ada penduduk, nilaian impact ekonomi dan sebagainya tak boleh impact, dia tak akan bagi peruntukan kepada kawasan tersebut. Apabila ada pergerakan, mana peruntukan itu mudah untuk dibalik. Itu kita nilai dari segi, kita tengok dari segi perancangan di peringkat negeri lah. Itu antara kriteria yang kita menjadi indikator kita. Yang ketiganya adalah dari segi indikator kualiti. Kita melihat kalau kita sebab tu kita di Dapur sendiri telah mengadakan semakan dari segi kualiti air dan sebagainya, dan berjaya mencapai tahap 2 yang sesuai mana untuk minum dan sebagainya. Jadi berjaya untuk mana kawasan itu masih lagi dari segi kaca ganggu, pelombongan dan sebagainya masih lagi terkawal. Kita melihat tahap air, kesan kepada tahap air tersebut mencerminkan kawalan persekitaran.
Itu antara indikator yang mungkin boleh diukur dari segi kejayaan, dari segi yang tadi lah. Yang seterusnya, yang keempatnya dari segi pelibatan komuniti. Apabila komuniti sendiri yang terlibat, sebagai saya maklum tadi, kita ada local community host yang bertindak sebagai ejen pelancongan. Dan juga dia meningkatkan pendapatan, dia boleh menggerakkan ekonomi keluarga dia. Yang keduanya, dia meningkatkan dari segi pengangkutan tadi, peluang-peluang pekerjaan baru. Bila berlakunya ada pelancongan datang, dia boleh membuka kedai, ada homestay-nya, boleh operasi dan sebagainya. Itu adalah antara itu. Untuk makluman juga, kalau mengikut ke TMB, melalui train, untuk train tu double, untuk naik train tu, sekurang-kurangnya kita perlu menempah sebulan lebih awal untuk naik train, sampai kena booking dan sebagainya. Yang menunjukkan bahawa permintaan tu wujud. Kalau dulu orang kampung biasa yang pergi naik train tu, sekarang ini orang suka guna train tu sebagai satu alternatif untuk pelancongan, sleep train, tidur dalam train dan sebagainya lah. Itu adalah pendekatan kita melihat kepada, walaupun dia nature based, tapi dia berpotensi untuk memberi satu gambaran perkembangan sosioekonomi kepada rakyat. Itu sahaja pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih, Tong Julpa. Soalan seterusnya, apakah konsep Geopark sudah difahami oleh setiap lapisan masyarakat dari agensi, NGO, swasta dan juga komuniti? Bila persoalan ini saya tanya, kebanyakan Geopark mereka tidak tahu dan mereka tidak sedar pun tentang perkara ini. Ini daripada Prof. Cik Aziz juga. Mungkin kita mulakan dengan Jerai Geopark dulu. Okey, terima kasih. Soalan daripada Prof. Cik Aziz berkenaan dengan adakah orang ramai realize ataupun sedar berkenaan kewujudan Geopark ni. Bagi Jerai Geopark, kita telah bergerak daripada 2017 sampai sekarang dan banyak perkara-perkara yang telah pun kita update lah. Okey, seperti papan kenyataan, promosi dan sebagainya. Alhamdulillah, banyak di dalam komuniti ataupun orang ramai yang berkunjung ke negeri Kedah faham berkenaan dengan ataupun tahu berkenaan dengan kewujudan Jerai Geopark di samping Langkawi Geopark lah. Tapi usaha tu tak berhenti di situ. Masih lagi kita teruskan dengan perbanyakkan lagi papan-papan tanda dan juga informasi-informasi berkaitan dengan kewujudan Jerai Geopark. Terima kasih. Terima kasih. Puan Mimi, Labuan Geopark, ada apa-apa pandangan tentang kebanyakan orang tidak tahu lagi ataupun mereka telah sedar tentang Ya, terima kasih Dr. Kim. Sebenarnya kenyataan ini betul. Masih ramai komuniti yang belum memahami dan belum sedar akan kewujudannya Geopark itu sendiri. Namun apa yang saya lihat di sini ialah sesuatu yang baru, memang memakan masa untuk memperkenalkannya atau mempromosikannya kepada community. Jadi apa yang kita lakukan ialah kerjasama sepenuhnya daripada community, sebagai contohnya persatuan saya sendiri, untuk membantu pihak berkuasa tempatan iaitu Perbadanan Labuan untuk mempromosikan kebaikan-kebaikan ataupun impak yang baik, keistimewaan apabila kita mengambil kesempatan dengan wujudnya Labuan Geopark itu. Ya, khususnya di Labuan Geopark lah. Dan usaha ini kami buat secara berterusan dengan mengadakan strategic partner kepada pelbagai agensi untuk membantu memperkenalkan lagi kewujudan Labuan Geopark itu sendiri. Jadi itulah usaha-usaha kecil kami. Diharap satu masa nanti semua orang Labuan akan sedar dengan kepentingan, keunikan dan juga kebaikannya untuk
terlibat dengan ekopelancongan ataupun geopelancongan dalam Labuan Geopark ini. Ya, itu yang saya boleh jawablah. Ya, terima kasih. Terima kasih Labuan Geopark. Stone Geopark pula. Konsep Geopark sudah dibahas Dr. Kim, itulah saya pun setuju dengan kenyataan yang diutarakan oleh Prof. Dr. Cik Aziz ni. Sebenarnya konsep Geopark ni dia lebih kepada untuk rakyat Marhai memahami konsep Geopark ni. Tanpa sedari sebenarnya rakyat ni telah join pun pendekatan bersama dengan komuniti. Secara langsung dia melibatkan diri dan sebagainya. Tapi kefahaman kalau kita nak minta rakyat tanya pasal Geopark dan sebagainya, mungkin rakyat tak tahu pun sebenarnya. Sebab dia pendekatan dia lebih kepada melihat kepada apa yang dia dapat dan sebagainya. Itu yang kita, tapi walaupun kita cuba macam Dr. Muhammad Amin maklum tadi, pendekatan dari semasa melalui agensi dan sebagainya, kita buat eco school, eco pendidikan dan sebagainya, supaya rakyat ni memahami. Kalau kita melibatkan NGO dan sebagainya untuk buat satu program dan sebagainya, untuk kita bagi pendedahan dan sebagainya. Sebabnya betul lah kenyataan tu, rakyat tidak menyedari tu. Pada waktu sama dia telah pun take part dalam Geopark tu sendiri. Itu saja pandangan lah saya. Sebab kalau kita nak kefahaman Geopark ni memang agak bukan menyeluruh, tetapi mungkin sebahagian memahami, sebahagian lagi memerlukan untuk diberi fahami. Itu saja. Terima kasih Stone Geopark. Susulan daripada soalan tadi tentang promosi dan pengenalan dan pengetahuan orang ramai tentang Geopark, adakah setakat ni banyak program kesedaran telah diwujudkan dan boleh bagi sedikit contoh program kesedaran tersebut? Jerai Geopark dulu. Okey, terima kasih Dr. Kim. Kalau di Jerai Geopark, kita wujudkan program bersama komuniti dan juga Geoschool. Okey, Geoschool yang kita ada sekarang ni macam kita wujudkan di Sekolah Kebangsaan Terui, kemudian di Sekolah Kebangsaan Sungai Pasir dan sebagainya. Itu satu pendekatan. Dan yang kedua, kita buat program bersama dengan komuniti untuk diwar-warkan kepada orang ramai. Okey. Itulah kesedaran ataupun benda-benda yang berkaitan dengan bagaimana untuk kita pamerkan ataupun kita perkenalkan Jerai Geopark. Itu yang dapat saya kongsikanlah Dr. Kim. Terima kasih. Baik, Dr. Amin. Puan Mimi, apakah jawapan tentang Labuan Geopark pula, tentang program kesedaran dan contohnya? Terima kasih Dr. Kim. Dari segi Labuan Geopark, seperti yang saya katakan awal-awal tadi, kita sentiasa kami dari community ya, bergerak aktif untuk bekerjasama secara strategik dengan pelbagai agensi, khususnya daripada pihak berkuasa tempatan, untuk memperkenalkan dan mempromosikan Labuan Geopark ini sendiri. Dan kami telah bermula daripada kanak-kanak, iaitu di sekolah rendah, dengan mengadakan program Lestari, iaitu salah satu program yang pernah kami buat, Kid Researcher, ataupun dia boleh juga dipanggil sebagai GeoGuide kanak-kanak. Ya. Jadi program ini sangat diminati oleh kanak-kanak sebab mereka dibawa untuk sebagai penyelidik dan boleh dikatakan sebagai geologis kecil. Ya. Jadi di situ adanya kita nampak minat kanak-kanak ini untuk menceburi bidang geologis ini, ya, ataupun geologi. Ya, dan dalam masa yang sama kita juga memperkenalkan Geopark ini, Labuan Geopark ini kepada sekolah kanak-kanak sekolah menengah dan juga international school dengan program Bonding with Nature.
Ya, jadi daripada program-program ini kita dapati bahawa kanak-anak sekarang, generasi sekarang, mereka kurang mengenal tumbuh-tumbuhan diversity yang ada di even di sekitar mereka. Jadi apabila kita buat program ini, ianya sangat bermanfaat untuk memperkenalkan mereka dengan kekayaan biodiversity kita yang sangat unik di dalam negara kita. Ya, khususnya di Labuan Geopark. Jadi daripada ini kita melangkah kepada dewasa, kepada wanita dengan pelbagai pendekatan yang sambil untuk inovasi, sambil itu mengeluarkan ataupun menghasilkan produk-produk yang membawa mereka sebagai usahawan, ya, produk-produk produk. Jadi melalui program-program seperti ini, saya percaya kesedaran untuk mengetahui secara mendalam apa itu geopark akan tersemai di dalam jiwa mereka. Jadi inilah antara usaha-usaha kami secara sukarela setakat ini. Ya, itu saja jawapan dari saya. Terima kasih. Ya. Geopark pula, boleh tak berikan sedikit contoh program kesedaran yang telah diwujudkan? Salah satunya program kesedaran yang kami buat iaitu program Kid Researcher yang berkait rapat, kami buat di sekolah rendah. Ya, kami mulakan di sekolah rendah, kemudian di sekolah menengah dan juga salah satunya International School di Labuan. Ya. Baik, terima kasih. Cik Hafiz pula. Mungkin saya maklumkan sikit lah. Program antara program yang kita pernah laksanakan adalah melalui program EDU Geopark lah, yang mana melibatkan anjuran pada pihak JMG Negeri Kelantan, yang mana kita menggunakan peruntukan di bawah Ecological Fiscal Transfer untuk memberi pendidikan kepada sekolah, pelajar-pelajar sekolah, pihak sekolah lah. Kemudiannya kita juga melalui latihan silibus yang semacam silibus GeoGuide lah, GeoGuide kepada local study, local host community tadi. Kita Majlis Daerah Dapur telah terapkan pendekatan GeoGuide ini dalam latihan dan sebagainya. Yang ketiganya kita juga melibatkan untuk promosi selain promosi itu kita promosi melalui program-program di peringkat negeri dan juga peringkat Malaysia lah. Sebagai contoh kita menyertai juga program pernah kita sertai program di Perak lah pada tahun lepas kalau tidak silap saya untuk promosikan justru Stone Geopark lah. Itu antara program-program yang kita pernah sertai dan pernah laksanakan lah, untuk makluman. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Hafiz. Soalan seterusnya, walaupun soalan ni lebih berunsurkan perancangan ekonomi, tetapi rasanya para hadirin dalam talian hari ini semua nak tahu masing-masing di Geopark sendiri bagaimana masalah kelestarian sumber kewangan untuk pengurusan ditangani. Itulah soalan dia. Kita mulakan dengan Jerai Geopark dulu tentang masalah kelestarian sumber kewangan. Okey, terima kasih Dr. Kim. Masalah kewangan di Jerai Geopark ni buat masa sekarang kita tidak ada masalah lah. Okey. Yang pertamanya daripada sumber kewangan daripada pihak Majlis Perbadaran Sungai Petani sendiri. Dan yang kedua kita disupport ataupun disokong oleh Peruntukan Kajian Negeri melalui BPEN ataupun Bahagian Perancangan Ekonomi Negeri yang ada khusus peruntukan bagi tujuan pembangunan dan untuk kemajuan Jerai Geopark itu sendiri. Jadi buat masa sekarang ni kalau dari segi pembangunan projek yang besar-besar dalam kawasan Jerai Geopark tu kita akan mohon untuk bantuan daripada kementerian lah. Tetapi untuk pengurusan dan juga untuk upgrading dan sebagainya, kerja-kerja kecil tidak ada masalah lah bagi kita di sini. Peruntukan daripada local authority dan juga daripada pihak kajian negeri sendiri. Terima
Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Amin. Seterusnya, Puan Mimi, bagaimana masalah kelestarian sumber kewangan pengurusan ditandani? Terima kasih Dr. Kim. Um, Sebenarnya saya bercakap dari segi community. Kalau program-program ataupun kelestarian untuk pembangunan infrastruktur itu semuanya dilakukan oleh pihak Perbadanan Labuan sendiri. Tapi dari segi aktiviti uh, aktiviti yang pernah kami jalankan, kami telah mendapat sedikit bantuan daripada Perbadanan Labuan, dan juga beberapa agensi yang kami usahakan sendiri untuk berkolaborasi. Ya, jadi yang lain-lain tu kadang-kadang kami buat sendiri saja. Jadi atas sukarela sendiri tanpa bantuan daripada mana-mana pihak. So itu secara kebanyakan program yang kami laksanakan ini um, secara sukarela sebenarnya. Ya, jadi walaupun ada juga yang kami dapat daripada peruntukan daripada beberapa agensi, tetapi uh, hanya sedikit-sedikit. Jadi um, kami gunalah apa yang ada. Ya, okey, itulah. Uh, Tong Jopa pula. Okey, bagi setuju Pak, saya mungkin boleh nyatakan ada segi kita mempunyai peruntukan khusus lah di bawah bagi pemeliharaan sejarah dan warisan di bawah kerajaan negeri sendiri. Uh, dan juga kebetulannya di pihak PBT juga kita mempunyai peruntukan di bawah bahagian kerajaan tempatan sendiri juga untuk pembangunan. Kebetulannya untuk membangunkan ini adalah kita menggunakan platformnya melalui PBT. So PBT ini juga, dia menggunakan untuk komuniti dan sebagainya. Kita menggunakan peruntukan di bawah um, PBT ya, Pusat Tempatan sendiri. Yang ketiganya adalah melalui peruntukan daripada NRES lah, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, yang mana setiap tahun kita mempunyai peruntukan EFT yang boleh katakan banyak juga lah. Tapi kita gunakan ni untuk salah satu bahagiannya dia peluang untuk kawasan-kawasan Dabung dan Jeli lebih banyak berbanding kawasan-kawasan lain, memandang dia mempunyai ekologikal dan sebagainya yang sesuai untuk dibangunkan projek-projek berasaskan alam sekitar, kelestarian alam dan sebagainya. Yang keempatnya, kita juga kita menerima input-input daripada jabatan-jabatan berkaitan untuk kita angkat melalui projek rancangan Malaysia ke-13 lah pada ketika ini, untuk kita menjadi satu projek untuk diangkat, mana projek melebihi 5 juta dan sebagainya mungkin kita angkat melalui projek RMK 13. Tapi kalau projek tu bawah pada 5 juta, 1 juta dan sebagainya mungkin menggunakan peruntukan EFT. Tapi kalau projek tu bawah 500,000 ke bawah, kita akan menggunakan peruntukan kerajaan negeri untuk ada hierarki penyaluran bajet-bajet di peringkat negeri, yang mana sebagaimana yang akan diminta oleh agensi-agensi berkaitan seperti Perhutanan, JMG dan sebagainya untuk melaksanakan pelaksanaan di perkhidmatan sebagainya, untuk melaksanakan di kawasan-kawasan ini, terutama di kawasan Justo Nyopak lah. Kemudiannya yang kelimanya mungkin kita juga mempunyai kerjasama strategik lah. Sebagai contoh, kita telah pun ada buat satu kerjasama strategik melalui MPO GCF untuk di Jeli, maknanya lebih kepada pemeliharaan flora dan fauna di Jeli, terutamanya melibatkan gajah dan sebagainya, yang mana entiti perkhidmatan yang kawasan berkaitan yang mengganggu geologi kawasan itu, kita juga melibatkan kerjasama dengan MPO GCF yang dilaksanakan melalui AGO ya, alam sekitar, yang telah dikenal pastilah oleh pihak MPOC GCF. Itu antara pendekatan yang kita buat di peringkat negeri. Kita menggunakan pakai apa yang saja dana yang ada, kita mengambil peluang, sama ada daripada kementerian mana-mana, KPKT pun kita pohon, Motek pun kita pohon, tapi dalam bentuk untuk tujuan pelancongan. Kalau KPKT untuk tujuan komuniti rakyat dan sebagainya. Cuma tinggal kita bagaimana kita untuk memohon tersebutlah saja. Itu saja maklumat. Terima kasih. Terima kasih Cik Hafiz. Nampaknya setiap Jopak tu ada strategi masing-masing untuk mengawal dan menguruskan sumber kewangannya. Okay, next question. Should Geopark be corporatized?
Banyak yang bagi jawapan. Dr. Nur Zalifa dari JSGM, IIUM, JSSI itu, in my opinion, never. Ada juga yang menyatakan should not be corporatized. Prof. Cik Aziz juga tolong menjawab, Geopark adalah untuk kesejahteraan masyarakat di dalam Geopark. Corporatize pengurusan geopark boleh melalui pengurusan koperasi komuniti, tetapi pengurusan geopark seharusnya melibatkan semua lapisan masyarakat kerana geopark mengamalkan konsep pengurusan bersama co-management. Dan juga para hadirin yang lain seperti Wan Nur Zalifa menyatakan should not be corporatized, if not community will not be empowerment. Dr. Sharina Abdul Halim juga menolong menjawab, Geopark is not a product nor a commodity. Need to understand the meaning of Geopark as for activities and product development in Geopark using geology, biological dan cultural resources should incorporate all communities, agencies and stakeholders to ensure holistic protection, education and sustainability. Nak tak Jerai Geopark, Labuan Geopark dan Stone Geopark nak tambah lagi? Back to the question, should Geopark be corporatized? Mungkin Dr. Amin? Okey, saya bersetuju dengan Prof. Cik Aziz tadi, iaitu penglibatan daripada komuniti kita perlukan. Tetapi kita tak boleh biarkan untuk corporatize disebabkan oleh main dia adalah daripada pihak kerajaan itu sendiri. Okey, yang mengurus dan yang menetapkan itu adalah daripada pihak kerajaan sendiri, dan ini akan menjamin kelestarian dan juga kelangsungan geopark itu sendiri. Okey, itulah pendapat daripada Jerai Geopark. Terima kasih. Terima kasih Dr. Amin. Puan Mimi, ada apa-apa nak tambah tentang should Geopark be corporatized? Thank you, Dr. Kim. Dari saya juga, saya sangat bersetuju dengan komen daripada Prof. Aziz. Labuan Geopark should not, Geopark should not be corporatized, dan sebaliknya dari segi program-program pengisian ataupun promotion atau yang aktiviti yang melibatkan community, saya rasa itu yang boleh dijadikan sebagai ditubuhkan koperasi dalam community itu sendiri, dan supaya semua aktiviti yang dianjurkan ataupun dilaksanakan itu secara bersama dengan pihak pengurusan tertinggi Geopark itu sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih Puan Mimi. Encik Hafiz nak tambah apa tentang should Geopark be corporatized? I think should not be corporatized, but synergized. Itu saja. Energize, yes, that's the keyword. Terima kasih Cik Hafiz. Okey, kita ada banyak soalan lagi di chat ya. Seterusnya Dr. Nur Zalifa tanya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Major Kalam PBTU-DM Bersara dari Jungle School Gombak, Malaysia dalam kawasan Gombak, Hulu Langat, Geopark. Kepada Jerai Geopark, ini soalan yang nak ditujukan kepada Dr. Amin ya. Kepada Jerai Geopark, saya ingin bertanya, adakah adanya usaha untuk membawa komuniti di Hulu Muda, iaitu orang asli Kian Sui yang merupakan satu puak yang hampir pupus, kurang daripada 400 orang yang tinggal sekarang? Baik, Dr. Amin. Ya, terima kasih daripada yang bertanya. Cumanya di sini perlu kita fahamkan bahawa Jerai Geopark tak cover sampai ke kawasan tersebutlah di Hulu Muda lah. Dia adalah kawasan yang sekitar Gunung Jerai, iaitu yang melibatkan daerah Kuala Muda dan juga Ian. Jadi dalam kawasan kami ni tidak adalah komuniti orang asli. Walau bagaimanapun kita akan usulkan perkara ni kepada pihak kerajaan negeri yang mungkin akan mewujudkan lagi geopark bagi kawasan tersebut dan masukkan untuk preservation ataupun konservasi komuniti orang asli yang dibangkitkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Amin. Puan Mimi?
Oh, tak, bukan soalan ni untuk jurai saja. Okay, sorry. Next question. How do the community get support PBT to improve the pasarana within the Geopark in collective manner? Mungkin kita boleh mulakan dengan Puan Mimi dulu. Soalannya tadi, Dr. Kim. How do the community get support PBT to improve the pasarana within the Geopark in collective manner? Ya, terima kasih, Dr. Kim. Terima kasih. Dari segi ini, sekali lagi saya katakan, kerjasama itu sangat-sangat penting dan lebih rapat lagi baik sebab pihak pentadbiran dia akan memahami keperluan komuniti itu dan dalam masa yang sama pihak komuniti itu juga akan memahami bagaimana untuk memohon, bagaimana untuk mendapatkan bantuan dari segi prasarana Geopark itu sendiri. Jadi kalau kita mengharap kita diam-diam, tetapi mengharapkan pihak berkuasa atau pihak jawatan kuasa induk untuk memberi kita sesuatu atau memberi kepada komuniti memang tidak akan menjadi. Tetapi harus ada kolaborasi yang lebih rapat supaya keperluan kedua-dua pihak itu sentiasa diberi perhatian. Ya, terima kasih. Terima kasih Puan Mimi. Setuju Pak pula. How do the community get the support to improve pasarana within the Geopark in collective manner? Soalan dia. Bagi setuju Pak, PBT, pelibatan PBT ni, PBT perlu membuka peluang lah, memberi peluang kepada penduduk tempatan dalam menikmati prasarana yang telah diadakan, dan mungkin dia boleh mengadakan sesi lebar urus bersama pihak komuniti berkaitan. Sebabnya kalau initiate PBT sahaja tanpa sokongan daripada komuniti, dia tak akan bertahan lama, dia tak boleh sustain. Tapi kalau benda tu apa yang komuniti perlukan tapi PBT provide, tu adalah complementary each other. Yang mana sebagai contoh, kalau katalah kawasan tu tidak ada, dia mempunyai produk dari segi makanan dan sebagainya untuk komuniti support dan sebagainya, tapi dia menyediakan kedai yang lain mana dia tak boleh menjual produk tersebut ke situ. Itu adalah mana pendekatan daripada PBT dan komuniti perlu selari, mana PBT tak boleh buat benda yang short sendiri, dan komuniti pula perlu berbincang dengan perlu berkomunikasi, menyatakan kerelaan untuk buat dan sebagainya, untuk melibatkan diri dan sebagainya. Kalau tidak, dia tak akan jadi sustain. Dia akan buat sekat jalan sampai akan jadi projek Gajah Putih dan sebagainya. Itu antara pendekatan yang perlu diambil kira lah. Itu pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih, setuju Pak. Dr. Amin, ada apa-apa komen tentang how do the community get support PBT to improve pasarana within the Geopark in collective manner? Okey, terima kasih Dr. Kim. Seperti saya jelaskan di dalam taklimat saya tadi, Geopark tak akan wujud dengan untuk faedah kepada komuniti. Jadi pegawai kerajaan yang berada di pihak pengurusan yang sebenarnya tidak akan memahami 100%. Okey, 100% kemahuan dan kehendak daripada komuniti. Jadi two-way communication dalam mesyuarat-mesyuarat yang kita adakan, perjumpaan dengan ataupun libat urus dengan komuniti, kita perlu ambil input tu untuk kita bawakan kepada perancangan pembangunan infrastruktur yang untuk kemudahan dalam kawasan Geopark. Dan alhamdulillah bagi Jerai Geopark, daripada dulu sampai sekarang kita tidak pernah pinggirkan idea daripada komuniti itu adalah mutahak dalam setiap pembangunan prasarana. Terima kasih. Terima kasih Dr. Amin. Seterusnya, Prof. Cik Aziz ada letak satu komen.
Yang tu mungkin berasaskan soalan yang ditujukan sebelum tu tentang masalah visibility. Adakah jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa pelaksana bermensyarat secara berkala? Prof. Cik Aziz dah tolong komenkan. Yang pertama, jawatan kuasa perlu bermensyarat untuk menentukan hala tuju dan dasar. Jika jawatan kuasa induk tidak bermensyarat, maka jopak akan mati. Ni untuk perkongsian semualah. Pengalaman Prof. Cik Aziz dalam mengurus geopark-geopark di Malaysia, banyak orang tidak sedar bahawa mereka telah memasuki kawasan geopark kerana tiada papan tanda dan juga tiada billboard yang menunjukkan mereka berada di dalam kawasan geopark. Yang ketiga, perlu ada satu badan atau unit yang mengumpul data atau maklumat mengenai apa sahaja program yang dilakukan dalam geopark untuk tujuan rekod dan juga untuk tujuan perancangan program dan pembangunan seiring sering timbul juga masalah kewangan untuk pembangunan. Perlu diingatkan bahawa dalam geopark ada bermacam badan dan agensi. Semua aktiviti pembangunan yang dilakukan oleh setiap agensi menggunakan kewangan dan perancangan masing-masing adalah satu aktiviti atau pembangunan untuk geopark. Jika perkara ini tidak direkod, maka masa penilaian semua nanti tidak dapat menunjukkan data-data yang sebenar. So, jadi mungkin ini boleh dijadikan sebagai satu baseline atau garis panduan kepada penilaian geopark nanti. Okay. Seterusnya daripada Encik Izzat bin Ibrahim. Apakah perancangan bagi Stong? Yang ni soalan Stong Geopark ya. Apakah perancangan bagi Stong Geopark untuk menaikkan visibility di Stong Geopark untuk menaikkan tahap kesedaran komuniti dan pelancong tentang Stong Geopark? Sebab kalau saya tengok sebarang pelancongan ke Stong Geopark masih bertumpu kepada train tu tabung. Bagi saya kita perlu beralih daripada branding train to Dabung kepada destinasi Stong Geopark dan menggunakan train sebagai mode of transport yang merupakan satu komponen kecil tarikan dari banyak lagi tumpuan tarikan. Contoh satu visibility baik yang saya tengok dari perjalanan ke Lipis Geopark seperti di Central Spine Highway ialah Gua Musang dan dari Bentang. Visibility ini penting sebagai trigger kepada persoalan apakah itu Geopark. Dari situ saya rasa lebih berkesan sebagai kesedaran jika ia bersifat permanen, jika ia dibina di kawasan tumpuan seperti stesen kereta api Dabung dari libat urus yang bagi saya quite temporarily. Cik Hafiz, ada apa-apa komen tak tentang apakah perancangan bagi Stong untuk menaikkan visibility di Stong Geopark? Silakan Cik Hafiz. Sebenarnya cadangan daripada Cik Izzat bin Ibrahim ni agak memang betul lah untuk kita cuba untuk wujudkan apa dah lebih pendedahan berhubung dengan Stone Geopark melalui pendekatan yang cadangan yang telah dibuat oleh Cik Izzat tadi lah. Terima kasih. Cik Hafiz ada lagi. In case of mercu tanda besar atau signboard yang besar akan menimbulkan persoalan dari komuniti dan pelancong tentang geopark. Apa pandangan Cik Hafiz? Cik Hafiz, soalan masih ditujukan. Baca soalan. Kes muncul tanda besar atas. Okay. Betul lah. Ya, sebenarnya billboard dan sebagainya adalah sebagai satu ketandaan dan berapa muncul tanda telah diadakan. Mungkin promosi kepada Stone Geopark tu tidak dibuat secara promosi yang mana secara menyeluruh, yang mana semua berfokus pada kawasan-kawasan tersebut sahaja. Sedangkan kawasan tersebut sebenarnya berada dalam Stone Geopark. Mungkin istilah Geopark tu, Stone Geopark tu belum tidak di-highlight dengan lebih salah. Mungkinlah kita terima komen tu untuk kita tambah baik dari segi pendekatan yang akan perbaharui dalam Stone Geopark. Terima kasih. Terima kasih Cik Hafiz. Soalan seterusnya di chat juga dari Jerry Teo. Sebenarnya boleh buka mic untuk live ya. Okay, Jerry Teo, would you like to on your mic and discuss together? Hello. Yeah. Hello. Good. Hello. Yeah. Good morning, everyone. Thank you, Dr. Kim.
Soalan saya adalah yang berkaitan adakah itu mesyuarat langkah yang sangat penting ataupun rasmi berkenaan pihak PBT dengan Joe Guide ataupun komuniti dari segi kita buat kajian Jopak di Malaysia masing-masing. Thank you, Dr. Kim. Thank you. Kita boleh mulakan dengan Jerai Jopak. Jerai Jopak, adakah mesyuarat rasmi itu satu langkah penting untuk semua lapisan komuniti yang terlibat dalam pembangunan Jopak? Ya, terima kasih kepada Jerry Teo dan juga Dr. Kim. Mesyuarat rasmi antara PBT dengan komuniti Jopak adalah penting dan tidak dapat dinafikan. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa semua datang daripada komuniti dan komuniti memahami tentang apa yang patut dilakukan dan tidak dilakukan dalam konteks pembangunan Geopark. Jadi saya bersetuju sangatlah bahawa mesyuarat rasmi kita kalau di Jerai Geopark kita ada dua komuniti iaitu Jawatan Kuasa Induk yang dipantau oleh Kerajaan Negeri dan kita ada jawatan kuasa di peringkat daerah yang digilirkan, dipengusikan oleh DO Majlis DO Daerah Yan dan juga DO ataupun pegawai daerah Kuala Muda. Jadi insya-Allah lah kita tak lepas pandanglah benda tu dan kita selalu rekodlah berkenaan dengan kehendak dan juga keperluan bagi komuniti untuk bersama dengan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, thank you, Doktor. Thank you. Perhaps we move on to the next question for Puan Mimi. JMG dengan kerjasama MOTEC telah mewujudkan khusus Geo Guide untuk melesenkan sebagai Geo Guide untuk memandu dan memberikan kefahaman pelawat berkenaan dengan geosite. Jadi apakah promosi dan mensyaratkan keperluan penggunaan Geo Guide dalam setiap lawatan? Adakah di Labuan Geopark tu penggunaan Geo Guide tu adalah compulsory? Thank you, Dr. Kim. Sebenarnya memang kita ada GeoGuide di Labuan, tetapi tidak ramai yang berlesen. Setakat ini hanya 11 orang dan ada yang aktif, ada yang kurang aktif dan ada juga yang tidak aktif, ya. Dan setakat ini belum lagi ada syarat-syarat yang compulsory atau mewajibkan GeoGuide itu untuk menjadi juru pandu kepada pengunjung-pengunjung geopark. Ya, sebaliknya GeoGuide dia bertugas secara setakat ini bertugas secara bergelir-gelir, ya, dan mereka bertugas secara tertakluk kepada pengunjung yang datang ke Geopark Labuan, ya. Jadi itu saja jawapan saya. Terima kasih Puan Mimi. Mungkin soalan ini kita tujukan kepada Stong Geopark, ya. Apakah saluran yang betul sekiranya ada individu atau komuniti kampung dalam kawasan geopark tersebut yang ingin mengemukakan cadangan dan perancangan dan penambahbaikan program-program geopark secara online atau offline? Silakan Stong Geopark. Okey, di saluran yang betul untuk komuniti dan kampung terlibat lah. Untuk dalam kawasan Geopark ni boleh dibuat melalui cadangan-cadangan yang dikemukakan melalui ahli-ahli majlis lah. Ahli-ahli majlis di kawasan terlibat yang kemudiannya akan dibawa kepada mesyuarat di peringkat PBT lah. Sebabnya melibatkan perancangan dan sebagainya. Dan juga mungkin ada projek-projek pembangunan yang diperlukan sebagai untuk tambah baik kawasan sekitar dan sebagainya. Itu adalah antara secara offline lah, maknanya melalui kaedah biasa. Mungkin ada juga dan juga di contoh di Dabun dia ada juga buat melalui online, melalui WhatsApp dan sebagainya. Boleh dikemukakan melalui WhatsApp kepada pihak kuasa tempatan berkaitan lah. Kalau itu yang berlaku di bawah Stone Geopark lah, terutama melibatkan Majlis Daerah Dabun dan Majlis Daerah Sendiri. Itu saja. Terima kasih.
Okey, terima kasih Cik Hafiz. Mungkin soalan terakhir untuk webinar kali ini dari Theodora Reject. Okay, I have a question for all three panels. As a geologist working in private sector, how can I directly or indirectly be involved in geopark community? Banyak cadangan yang telah dikemukakan. Misalnya, as a community driver, I would love to receive your participation for CSR work. Jadi CSR pun boleh, ESG reporting pun boleh bersama community. Dr. Sharina Abdul Halim juga cakap, most welcome to join Geopark Research Center at Lestari UKM. Ada yang menyatakan mohon khusus jogai untuk komuniti orang asli di Geopark, di Gombak, maafkan. Jadi untuk Jerai Geopark, uh, adakah pavement ataupun halah tuju bagi Theodora as a geologist working in private sector yang nak cuba melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dalam geopark community? Okey, terima kasih Dr. Kim. Cumanya Jerai Geopark kita ada 3-4 pilar yang menyokong kepada kewujudan Jerai Geopark, iaitu pilar yang pertama geologi, kemudian pilar yang kedua arkeologi, dan pilar yang ketiga adalah biologi, dan yang terakhir adalah komuniti ataupun budaya masyarakat. Jadi kita mengalu-alukan penyertaan melalui direct ataupun indirect, tak kira siapa pun, sama ada geologis ataupun orang persorangan, welcome to Jerai Geopark, sama ada melalui Majlis Daerah Hyan ataupun Majlis Perbandaran Sungai Petani, ataupun terus kepada pihak BPEN ataupun bahagian Perancang Ekonomi Negeri yang menguruskan berkenaan dengan Jerai Geopark punya pembangunan. Ya, kita tidak ada halangan untuk participation siapa pun di dalam pembangunan Jerai Geopark. Terima kasih. Terima kasih Dr. Amin. Dr. Apa itu Pemimi? Ya, terima kasih Dr. Kim. Ya, you're most welcome actually. Kecil tapak tangan, Labuan kami tadahkan. Penglibatan yang sangat baik untuk menjadi penyokong dan juga pilar kami untuk mengaktifkan lagi community di Labuan. Ya. Terima kasih. You're most welcome. Terima kasih. Please contact me. Ya, Hafiz, how do you welcome them? Okey, Stone Geopark pun mengalu-alukan lah. Kita pun mengharapkan kerjasama daripada semua pihak lah dalam membangunkan Stone Geopark, terutama walaupun daripada privatize, daripada pihak NGO dan sebagainya, untuk sama-sama boleh melalui saluran macam Dr. Amin juga maklumkan tadi, daripada melalui unit perancang ekonomi sendiri, mungkin kita boleh tengok peluang dan ruang dan sebagainya apa untuk apa-apa tindakan, sebab kita pun dalam proses untuk menambah baik Stone Geopark. Dan sebenarnya mungkin boleh bekerjasama dengan pihak Majlis Daerah Dabung, Majlis Daerah Jeli, dan juga melalui agensi-agensi seperti JMG, dan juga melalui daripada Jabatan Perhutanan dan sebagainya lah. Itu kita mengalu-alukan lah semua pihak, termasuk juga Puan Theodora Richard. Thank you. Itu saja. Terima kasih. One more question, sorry, because Jerry Teo asked how to join Geopark Research Center at Lestari UKM. BKM. Yeah, Dr. Sharina, would you like to share a little? Terima kasih Dr. Kim. Mr. Jerry, hubungi je kami di Lestari UKM. InsyaAllah kita sedia membantu untuk bekerjasama. Dr. Kim pun boleh bantu juga. Kalau nak datang ke Langkawi. Ya, Okay. terima kasih Mr. Thank Jerry. you. Thank you. Thank you. Oh, dia dekat Langkawi. Yeah. Labuan. Baik, jadi masa sudah menceburui kita. Sekian sajalah. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada ketiga-tiga panelis kita, Dr. Amin, Puan Mimi dan juga Encik Muhammad Hafiz atas perkongsian pandangan dan pengalaman amalan terbaik yang sangat berharga.
ucapan terima kasih juga kepada semua peserta yang menyerta dari beginning sampai akhir, ya, penyertaan yang sangat aktif dan soalan-soalan yang bernas dan perhatian yang diberikan sepanjang sesi ini berlangsung. Sesi hari ini sememangnya memberi kita satu refleksi yang mendalam bahawa Jopak bukan sekadar satu kawasan pelancongan tetapi juga satu ekosistem inovasi sosial yang menyatukan manusia, alam dan juga warisan budaya di bawah kerangka pembangunan lestari wilayah. Jadi kita telah mendengar bagaimana setiap Jopak di Jerai, di Labuan dan juga di Stong mempunyai pendekatan tersendiri dalam memperkasakan komuniti, membangunkan ekonomi tempatan mereka dan dalam masa yang sama mengekalkan integriti warisan geologi dan juga biodiversity yang menjadi khazanah negara. Jadi dengan berakhirnya sesi ini, maka selesailah webinar pemekasaan komuniti Jopak siri yang keempat yang juga merupakan webinar penutup bagi tahun ini. Kesemua 4 siri webinar tahun ini daripada pemeliharaan warisan, pengurusan Jopak, pemekasaan komuniti hingga ke pelancongan dan inovasi sosial telah memperlihatkan perjalanan ilmu yang menyeluruh tentang bagaimana Jopak boleh menjadi satu model pembangunan lestari yang hidup dan dinamik. Dengan itu, saya kembalikan semula kepada Urus Setia. Terima kasih saja kepada semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Teknologi Dr. Lim Chen Kim atas sesi yang telah berjalan dengan lancar sebentar tadi. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih yang tidak terhingga kepada 3 ahli panel kita pada hari ini, iaitu Dr. Muhammad Amin Ali daripada mewakili Jerai Geopark, Puan Mimi Dwasa mewakili Labuan Geopark dan juga Encik Muhammad Hafiz Cik Mahmud yang mewakili Stong Geopark di atas perkongsian ilmu yang telah disampaikan pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang dapat menyertai webinar kita pada hari ini, khususnya kepada yang berkongsi pelbagai informasi dan juga pendapat di ruangan chat sebentar tadi. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih juga kepada 9 lagi panel yang telah menyertai kita untuk sesi yang pertama sebelum ini, siri yang kedua dan juga yang siri ketiga. Selain itu, para peserta dimohon untuk mengisikan borang yang telah kita letakkan di ruangan chat di tepi ini untuk mendapatkan sijil bagi penyertaan tuan-puan dalam webinar siri keempat ini. Dan saya juga mewakili Urusia untuk webinar pemekasaan komuniti Jopak. Ingin mohon maaf kiranya terdapat kesilapan di pihak kami dan kita berharap dapat bertemu dengan para peserta lagi dalam acara-acara yang seterusnya. Nantikan juga sebarang pemakluman daripada kami. InsyaAllah kita akan merancang lebih banyak program-program sebegini mungkin di tahun hadapan, kerana yang webinar hari ini adalah yang terakhir untuk tahun 2025. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari diucapkan. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu kan dia punya sijil dia bagi habis. Ada pun sijilnya?
pelajaran dan maklum balas dan fikir. Mana dia bagi tu? Pak. Tolong, Pak. Dia punya phone ni. Ya Allah. Tak, I nak ambil ni. Apa dia punya kod. Ya. Tapi dia kan hilang macam ni. Oi. Menganjurkan webinar kali ini agar usaha kita ni sama-sama kita dapat manfaat dan diberkati